Pernah tak anda tertanya-tanya apa sebenarnya maksud kesihatan mental ni? Hari ni kita akan kupas topik ni sama-sama guna panduan yang sangat bagus dari modul Circle of Hope. Jom kita mula. Baiklah, jom kita terus masuk ke bahagian pertama. Dekat sini kita akan fahamkan betul-betul asas-asas kesihatan mental terus dari modul ini. Modul ni kan sebenarnya satu inisiatif yang sangat penting kat Malaysia untuk bagi kita lebih faham tentang kesihatan mental. Dan ingat, bila kita ada ilmu, barulah kita boleh tolong diri sendiri dan juga orang sekeliling kita. Perkara pertama yang kita kena faham, kesihatan ni satu pakej lengkap. Ia bukan pasal badan je, kesihatan mental tu sama pentingnya dengan kesihatan fizikal. Macam mana kita jaga makan, jaga badan, macam tu jugalah kita kena jaga minda kita. Okey, so mesti ada yang tertanya-tanya apa bezanya dengan rasa sedih biasa kan? Penyakit mental ni ialah satu keadaan perubatan yang doktor boleh diagnosis. Ia bukan main-main atau perasaan je, tapi sesuatu yang betul-betul boleh ganggu hidup harian seseorang. Dan inilah poin yang paling penting sekali. Penyakit mental ni sama je macam penyakit kencing manis atau sakit jantung. Ia bukan tanda orang tu lemah semangat atau kurang iman. Bila kita faham benda ni, barulah kita boleh buang stigma tu jauh-jauh. Sekarang kita masuk bahagian yang best sikit. Jom kita jadi Mythbusters sekejap. Kita akan bongkar beberapa salah faham yang paling popular tentang kesihatan mental dan gantikannya dengan fakta yang betul. Mitos pertama dan yang paling selalu kita dengar, alah, ni sebab kau lemah semangat je. Sebenarnya itu salah sama sekali. Penyakit mental ni boleh kena pada sesiapa saja. Tak kiralah dia tu CEO ke, atlet sukan ke atau jiran sebelah rumah kita. Ia tak ada kena-mengena dengan kuat atau lemahnya seseorang tu. Ini satu lagi mitos yang sangat bahaya. Kononnya kalau dah kena tak boleh pulih sampai bila-bila. Itu tak betul ya. Fakta sebenarnya dengan rawatan dan sokongan yang betul, harapan untuk pulih tu sangat-sangat cerah. Ingat, harapan sentiasa ada. Ada juga yang fikir jumpa doktor ni biarlah jadi pilihan terakhir. Jangan macam tu. Cuba fikir, kalau kita demam panas, kita tunggu sampai dah teruk baru nak pergi klinik ke? Tak kan? Sama juga macam ni. Lagi cepat kita dapatkan bantuan, lagi cepat dan lagi baik proses pemulihan tu. Okey, kita dah faham apa itu penyakit mental dan dah pecahkan mitos-mitosnya. Sekarang, jom kita tengok benda yang lebih praktikal. Macam mana nak kenal tanda-tandanya dan paling penting, dekat mana kita nak cari bantuan. Contohnya, kemurungan. Kita semua kadang-kadang rasa down kan? Tapi kemurungan ni lain. Ia bukan sedih sehari dua, tapi rasa sedih yang tak hilang-hilang. Hilang minat pada benda yang kita suka dulu dan rasa letih yang melampau. Kalau nampak perubahan macam ni, tolong ambil perhatian. Kalau gangguan bipolar pula, bayangkan ia macam roller coaster emosi. Sekejap dia boleh rasa bertenaga luar biasa, tak perlu tidur, cakap laju. Itu fasa mania. Lepas tu tiba-tiba boleh crash dan masuk fasa kemurungan yang sangat dalam. Perubahan mendadak macam ni adalah tanda yang jelas. Jadi, apa mesej utamanya kat sini? Percayalah pada gerak hati anda. Kalau anda rasa macam ada sesuatu yang tak kena sama ada pada diri sendiri atau orang yang anda sayang, jangan abaikan perasaan tu. Bertindak awal boleh buat perbezaan yang sangat besar. Soalan paling penting, kat mana nak dapatkan bantuan? Jangan risau, ia lebih mudah dari yang kita sangka. Langkah pertama, boleh pergi ke mana-mana klinik kesihatan yang berdekatan atau boleh terus ke pusat mentari yang memang ada di seluruh negara untuk bantu komuniti. Kadang-kadang, kita cuma perlukan seseorang untuk bercakap kan? Banyak talian bantuan yang sedia mendengar. Tapi, dan ini sangat penting, kalau keadaan tu kecemasan, tolong jangan tunggu, terus ke hospital terdekat. Bantuan sentiasa ada. Baiklah, kita dah sampai ke penghujung. Sebelum kita tutup, jom kita imbas balik 3 mesej utama yang kita belajar hari ni dan kita ucapkan terima kasih kepada mereka di sebalik modul yang hebat ni. Okey, kalau ada 3 perkara je nak bawa balik dari perkongsian kita hari ini, tolong ingat 3 ni. 1, penyakit mental ialah isu kesihatan, bukan kelemahan. 2, harapan untuk pulih itu nyata. Dan 3, minta tolong tu tanda kita kuat, bukan sebaliknya. Paling penting, anda tak berseorangan.
Dan semestinya perkongsian kita hari ini tak akan menjadi kenyataan tanpa usaha mereka yang menyediakan modul ini. Jadi jutaan terima kasih kita tujukan kepada Jawatan Kuasa Teknikal Circle of Hope 2021, pengurusinya Dr. Firdaus Abgani, Setiausaha Dr. Muhammad Hazrin, Bendahari Dr. Ahmad Rostam M. Dizin, Barisan Ketua Modul Dr. Ruzita Jamaluddin, Dr. Yu Chon Leng, Datin Dr. Riana Abdul Rahim dan Dr. Siti Hazra serta penolong pengurusi Dr. Peter Low. Terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan. Apa satu langkah kecil yang kita semua boleh buat minggu ni untuk jadikan komuniti kita tempat yang lebih menyokong kesihatan mental? Fikir-fikirkan ya, jaga diri.